أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله يوصيكم بنفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita sama-sama mempertingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwaan kita kepada Allah, iaitu dengan kita sentiasa istiqamah di dalam hati kita dalam mengerjakan segala suruhan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, mudah-mudahan kita akan menjadi umat yang terbaik, umat yang unggul, umat yang sentiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Muslimin muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam surah Ibrahim ayat 73, di mana Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Wa sakhkhara lakum asy-syamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakumul anhar." Yang maksud, dan dialah juga yang menjadikan matahari dan bulan. Ini Allah yang menjadikan matahari dan bulan sentiasa beredar untuk kepentingan dan kemudahan kita semua, iaitu kemudahan kamu. Dan yang menjadikan malam dan juga siang bagi faedah kamu. Jadi ketepatan kita malam ini kita dapat sama-sama saksikan bagaimana berlaku kejadian gerhana bulan yang mengajak kepada kita untuk menambahkan lagi keimanan kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala nak menunjukkan kepada kita kehebatan, keagungan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pentadbir sekalian alam, Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mentadbir sekalian alam, segala pentadbiran dan segala peredaran seluruh cakrawala bumi dan bulan, matahari dan semua planet-planet serta bintang-bintang. Oleh itu, kejadian gerhana bulan dan matahari adalah menunjukkan kepada kita bagaimana kedua-duanya itu adalah merupakan satu kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Yang itu walaupun hebat tetapi dia beredar atas arahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun hebat dan kuatnya sesuatu kejadian yang Allah Subhanahu wa taala cipta, namun setiap itu juga dia memiliki akan kelemahan, dan di mana kehebatan dan kekuatan yang tidak akan kurang walaupun sedikit hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin, apabila berlaku gerhana,
kita sebagai umat Islam adalah dianjurkan oleh Rasulullah SAW supaya segera untuk melakukan perkara-perkara berkaitan dengan berkebajikan, banyakkan berdoa, zikir, sembahyang, takbir, sedekah, dan yang penting kita banyakkan beristighfar. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang bermaksud sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua bukti daripada tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, yang mana kedua tidak akan gerhana kerana matahari disebabkan kematian ataupun kehidupan seseorang. Maka apabila kamu melihat akan gerhana itu, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakbirlah kamu dan dirikanlah sembahyang serta bersedekah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Di samping itu, marilah sama-sama kita melakukan perkara-perkara kebajikan dan juga menghindari daripada perkara-perkara yang mungkar dan maksiat serta perbuatan syirik yang bercanggah dengan ajaran Islam. Mudah-mudahan kejadian gerhana bulan ini akan menimbulkan keinsafan dan menambah serta menguatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Qiyamah ayat 6-12. Yas'alunaka ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzil mustaqam. Dan dia bertanya secara mengejek, bilakah datangnya hari kiamat itu? Maka jawab, hari kiamat akan datang apabila pemandangan menjadi terpendar-pendar atau berasa gerun dan takut, dan bila bulan hilang cahayanya, dan apabila matahari serta bulan dihimpunkan bersama, maka pada hari itu berkata manusia yang ingkar akan hari kiamat, ke manakah hendak melarikan diri? Tidak usahlah bertanya demikian. Tidak ada tempat perlindungan pada hari itu. Semuanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah tempat kita berserah dan tetap akan segala perkara. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Qul wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatul الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله الذي خلق الشمس ضياء والقمر نورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله. أوصيكم وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز. قال الله تعالى في كتابه العزيز في سورة يونس ayat 5 dan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun. Inna fi ikhtilafil layli wan nahar wa ma khalaqa Allahu bis samawati wal ardi laayatin liqaumin yattaqun.
Dialah yang telah menjadikan matahari itu bersinar-sinar, berterang benderang, dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menentukan perjalanan bagi setiap satu berpindah daripada siang ke malam pada tempat-tempat di peredarannya masing-masing, supaya kamu dapat mengetahui bilangan-bilangan tahun dan kiraan masa. Allah tidak menjadikan semua itu melainkan dengan adanya faedah dan gunanya yang sebenar. Allah menjelaskan akan ayat-ayat ini, tanda-tanda kebesaran satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui hikmah sesuatu yang terjadi. Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang silih berganti, dan pada segala yang dijadikan oleh Allah di langit dan di bumi adalah tanda-tanda yang menunjukkan undang-undang dan peraturan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mahu bertakwa, pada kaum-kaum yang mahu bertakwa. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nastaghfiruka innaka afuran fa arsala as-samaa'a 'alaihim midrara. Allahumma inna na'udzu bika min adh-dhunub. Allahumma inna na'udzu bika min adh-dhunub. Allahumma inna na'udzu bika min adh-dhunub allati tamna'u ghayra as-samaa' wa na'udzu bika min adh-dhunub allati tadullu illa ghazza wa tadlil illa ala. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر المجاهدين الذين جاهدون في سبيلك في كل مكان وفي كل زمان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر الإسلام في فلسطين وفي بلاد المسلمين وفي بلادنا وفي مكاننا وفي أولادنا وفي إخواننا وفي أهلنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام.